Hai kawan-kawan, pernah tak dengar ayat-ayat puitis yang bukan saja sedap didengar tapi bijak dan penuh makna? Hari ni kita nak bongkar satu rahsia besar tentang pantun dan kuasa-kuasa hebat yang ada padanya. Okey, jom kita mulakan dengan satu teka-teki. Dengar betul-betul ya. Saya ada dua mata yang tajam tapi tak boleh melihat. Siapakah saya? Cuba fikir sekejap. Dah dapat jawapan? Jawapannya ialah jarum. Betul tak tekaan awak? Inilah salah satu contoh klasik macam mana pantun boleh jadi satu teka-teki yang bijak. Inilah dia keajaiban pantun. Ia penuh dengan kreativiti, kebijaksanaan dan kadang-kadang ada kejutan. Jom kita bongkar lebih banyak lagi rahsia tentang pantun bersama-sama. Okey, kita mulakan dengan soalan yang paling asas sekali. Sebenarnya, apa itu pantun? Pantun ni bukan sekadar puisi biasa tau. Ia adalah warisan lisan orang Melayu sejak zaman berzaman lagi. Boleh kata, inilah cara nenek moyang kita dulu. Berkongsi idea, meluahkan apa yang mereka rasa dan bagi nasihat. Semuanya dalam bentuk kata-kata yang tersusun indah. Nak faham struktur pantun ni senang je. Dia ada dua bahagian utama. Dua baris yang pertama tu kita panggil pembayang. Anggaplah ia macam intro untuk bagi gambaran dan rentak. Lepas tu, dua baris yang terakhir pula adalah maksud. Kat sinilah mesej sebenar pantun tu disembunyikan. Bijak kan? Sekarang, jom kita tengok kuasa hebat pantun yang pertama, iaitu kuasa mendidik. Sejak beratus-ratus tahun lamanya, orang dulu-dulu gunakan pantun untuk sampaikan pelajaran penting kepada anak-anak muda. Boleh bayangkan pantun ni macam seorang guru yang bijaksana, mengajar tentang adab, budi pekerti dan macam-macam lagi nilai murni. Cuba kita dengar contoh pantun nasihat ni. Buah ketapang, buah ketiting. Bentuk berbeza antara keduanya. Kasih sayang sangatlah penting demi membina warga sejahtera. Nampak tak? Pembayangnya cerita pasal buah, tapi maksudnya, sangat mendalam. Jelas sangat kan? Mesejnya ialah kasih sayang tu sangat-sangat penting untuk kita hidup aman dan bahagia dalam masyarakat. Ia ajar kita betapa pentingnya untuk hidup dengan harmoni. Okey, selain mendidik, pantun juga ada kuasa hebat yang kedua, iaitu kuasa untuk menyatukan kita semua. Ya, betul. Melalui ayat-ayatnya yang indah, pantun ni mampu semarakkan semangat kebersamaan dan rasa cinta pada negara. Ia buat kita rasa bangga jadi sebahagian daripada sebuah bangsa yang bersatu. Dengar pula pantun perpaduan yang sangat indah ni. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu, bermacam-macam keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Maksudnya sangat hebat kan? Pantun ni ingatkan kita yang walaupun kita datang dari pelbagai kaum dan budaya, itu semua bukan penghalang, sebaliknya, itulah kekuatan kita yang menjadikan kita satu bangsa yang unik dan bersatu padu. Dan sudah tentulah kuasa hebat pantun yang ketiga ni memang yang paling seronok, iaitu kuasa menghiburkan. Yelah, pantun ni bukan untuk benda-benda serius je. Ia juga boleh jadi sangat menghiburkan. Daripada teka-teki yang mencabar minda kita, sampailah ke pantun jenaka yang boleh buat kita gelak. Pantun memang ada kuasa untuk menceriakan hari kita. Malah dalam persembahan tradisional macam Mak Yong, dialog antara pelakon pun selalunya dalam bentuk pantun tau. Mereka akan berbalas-balas pantun untuk sampaikan cerita dan hidupkan watak. Persembahan pun jadi lebih menarik dan poetis. Jadi bila kita tengok semua kuasa-kuasa hebat ni, memang tak dapat dinafikan lagi. Pantun ni adalah satu warisan yang sangat-sangat berharga untuk kita semua. Ia bukan sekadar rangkaian perkataan yang berirama. Setiap rangkap pantun tu sebenarnya adalah bukti betapa bijaknya nenek moyang kita menyusun kata. Ia menunjukkan tahap pemikiran dan kreativiti yang sangat tinggi yang diwarisi turun-temurun. Okey, jom kita imbas kembali sekejap kuasa-kuasa hebat pantun ni. Ia boleh mengajar kita, ia boleh menyatukan kita, ia boleh menghiburkan kita. Dan yang paling penting, ia menunjukkan kepada seluruh dunia betapa kayanya budaya kita. Nah, sekarang tiba giliran anda. Bila dah tahu semua rahsia dan kuasa hebat pantun ni, apa kata anda cuba cipta pantun anda sendiri? Gunakan kreativiti anda dan jadilah sebahagian daripada pewaris tradisi yang sangat indah ini.